Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada kawan yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta Suzuki yang gagal. Kebanyakan kereta Suzuki yang dilistkan dalam video ini ada yang pernah masuk Malaysia dan ada yang tidak pernah masuk Malaysia. Antara sebab kegagalan jentera Suzuki ini berpuncanya daripada masalah mekanikal, reka bentuk yang kurang menarik dan strategi pemasaran yang kurang baik, ditambah pula persaing daripada jenama lain. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita mulakan. Pertama, Suzuki X90. Model ini mula diperkenalkan pada tahun 1995 sehinggalah 1997. Ya, cuma 2 tahun sahaja pengeluarannya. Model ini saya boleh katakan ini antara kereta Suzuki yang dikeluarkan paling cepat. X90 menggunakan enjin 1.6 liter Sol single overhead cam iaitu G16A. Enjin ini mampu menghasilkan kuasa 74 horsepower. Suzuki X90 ini nampak seperti kereta sport, tetapi ianya bukanlah dikelaskan dalam kategori kereta sport, tetapi ianya dikategorikan dalam subcompact car. Ia berkongsi chassis yang sama dengan Suzuki Vitara, maknanya chassis untuk X90 ini dinamakan body on frame, sama seperti truk pickup, van dan SUV. Yang menjadikan Suzuki X90 ini gagal adalah reka bentuk yang agak pelik pada tahun pengeluarannya, serta gabungan yang dibuat oleh Suzuki di antara SUV dan coupe tidak menarik peminat pada masa itu. Lebih tepat lagi, Suzuki X90 ini dikeluarkan pada masa yang salah. Saya percaya rekaan serta ciptaan ini jika dibina pada masa kini pasti akan mendapat sambutan, sama seperti Honda X690, Daihatsu Coupe dan beberapa lagi jenama lain yang sama level dengannya. Kedua, Suzuki Wagon R. Model ini mula diperkenalkan pada tahun 1993 sehinggalah tahun 2017. Wagon R di pasaran domestik ataupun pasaran Jepun memang mendapat sambutan yang hangat. Ia dikategorikan dalam unit K-Car. Menggunakan enjin 660, ada versi turbo dan ada versi NA. Wagon R bukanlah gagal di pasaran domestik ataupun pasaran Jepun, tetapi ianya gagal di pasaran luar. Di pasaran luar semasa awal pengeluarannya dulu, ianya kurang mendapat perhatian disebabkan oleh bentuk bodi yang seperti kotak. Ditambah pula pada masa itu banyak pesaingnya yang lebih praktikal serta lebih menarik perhatian orang ramai. Kalau di Malaysia, Suzuki Wagon R ini kita boleh bandingkannya dengan Pro 2 Kenari. Seterusnya, ketiga, Suzuki Irio ataupun Liana. Jentera ini mula diperkenalkan pada tahun 2001 sehinggalah tahun 2007. Bagi Suzuki Irio ada dua bentuk bodi iaitu hatchback dan sedan. Namun untuk bentuk bodi hatchback dikatakan gagal dalam pasaran disebabkan oleh bentuk bodi yang agak aneh. Ianya dikategorikan dalam mini wagon. Kurang praktikal berbanding kereta hatchback yang sama tahun pengeluarannya. Dan satu lagi yang menggagalkan jualan jentera ini adalah kurang berprestasi daripada segi enjin, terutamanya varian automatik. Suzuki Irio ini mendapat perhatian lebih sedikit di pasaran Pakistan dan Israel. Keempat, Suzuki Splash. Model ini mula diperkenalkan pada tahun 2008 sehinggalah tahun 2014. Ia dikategorikan dalam segmen A sebagai city car. Untuk Suzuki Splash ini terdapat beberapa model enjin yang diperkenalkan mengikut negara, bermulanya daripada 1.0 liter sehinggalah 1.4 liter. Ada juga varian 1.3 liter iaitu varian diesel. Bagi enjin diesel, Suzuki Splash ini hanyalah untuk pasaran India dan Eropah sahaja. Splash dibina sebagai sebuah kereta ekonomi yang lebih praktikal, namun ianya tidak masuk di pasaran Malaysia. Sebaliknya, untuk pasaran Malaysia kita digantikan dengan Suzuki Alto. Walaupun begitu, jualan Suzuki Splash ini gagal disebabkan oleh pesaing daripada jenama hatchback yang lain. Ada yang katakan semasa awal pengeluaran Suzuki Splash ini dulu saiznya terlalu kecil berbanding kereta hatchback yang lain. Dan satu lagi yang menggagalkan jualan Suzuki Splash ini adalah kurang jualan ataupun kurang promosi sehingga tidak ada yang tahu identiti Splash ini diwujudkan. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir iaitu yang kelima. Untuk yang kelima ni pasti korang akan kenal dengan kereta ini. Ia adalah Suzuki Samurai ataupun di pasaran negara kita lebih dikenali sebagai Suzuki Jimny. Di pasaran US ia lebih dikenali dengan gelaran Suzuki Samurai.
Model yang kita nak tengok kali ini adalah daripada generasi kedua Suzuki Samurai ataupun Suzuki Jimny. Jimny dikategorikan dalam mini off-road SUV daripada segmen B. Suzuki Jimny ini tidaklah gagal di pasaran lain, tetapi untuk pasaran US sahaja ianya dikatakan gagal. Jimny generasi kedua ini mula diperkenalkan pada tahun 1985 sehingga 1995. Yang menyebabkan jualan Suzuki Jimny ataupun Suzuki Samurai ini gagal di pasaran US adalah masa awal pengeluarannya dulu dalam ujian keselamatan ianya dikatakan mudah terguling. Daripada situlah menyebabkan reputasi buruk ianya di pasaran US. Rata-rata pemilik Suzuki Samurai pada masa itu membeli jentera ini cumalah untuk kegunaan ladang serta kebun. Itu untuk pasaran US, namun untuk pasaran lain ianya cukup diminati kerana dikatakan lebih praktikal serta kos selenggara yang rendah berbanding kereta off-road buatan Eropah. Sebab pada masa itu kebanyakan kereta off-road lebih menggunakan enjin besar. Jadinya kos untuk repair serta selenggara agak tinggi. That's why lah ramai yang memilih Suzuki Jimny ataupun Suzuki Samurai ini untuk dijadikan sebagai sebuah kereta kerja ataupun sebagai sebuah kereta off-road. Alright guys, so itu adalah 5 kereta Suzuki yang gagal pada awal tahun pengeluarannya. Jadinya saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Jadi macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.